Mereka tak boleh. Mereka tak mampu. Peringkat parti pun tak boleh. Apatah lagi nak perintah negara. Konten kali ni, saya nak buat konten ni, saya terpaksa mengangkat diri saya. Saya ambil masa untuk meletakkan diri saya ke peringkat kayangan. Baru boleh buat konten. Pasal apa? Pasal konten ni adalah berkaitan dengan perbalahan, pergaduhan di peringkat kayangan. Peringkat tertinggi yang tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Yang pertama, di dalam PAS itu sendiri. Yang kedua, di dalam Bersatu. Dan yang ketiga, di antara mereka dua ni dalam keluarga Perikatan Nasional. Hak balas dalam PAS itu antara tim Mursyidul Am dengan tim Presiden. Bapak segala bapak tarbiah. Kalau hak cawangan balah boleh tahan. Peringkat tertinggi, peringkat kayangan, bapak segala bapak tarbiah. Mursyidul Am adalah pengurusi kepada satu badan yang besar yang disebut Majlis Syura. Yang apa juga polisi, apa juga benda baru, apa juga perbincangan, calon dan seumpamanya, tempat tertinggi dalam parti dibincang di situ untuk mendapat kelulusan untuk membuat polisi. Dan peringkat tertinggi pelaksana adalah peringkat presiden dan ke bawah, kuasa eksekutif. Tak pernah berlaku. Sebelum-sebelum ni, kalau nak bergaduh pun antara presiden dengan timbalan, tak. Oh, kayangan naik atas. Antara presiden dengan Mursyidul Am, kemah. Kita tengok cempera habis, berterabuk habis. Yang selama ni orang respect PAS sebagai parti yang sangat disiplin. Tarbiah, pasal itulah adanya gelaran walaun disebabkan oleh sifat yang memberi kepatuhan, walak yang tinggi. Tapi kali ni bapak segala bapak, walak segala walak, hak atas sekali bergaduh. Yang kedua, hak Bersatu pun lagu tu lah, lama dah. Hebat, dua tim. Pecah, cempera, pecah memecat. Nah, bukan peringkat bahagian, bukan peringkat cawangan, peringkat tertinggi, peringkat kayangan. Dan sudah tentu hak dua ni pula ni. Dalaman rumah tangga mereka, Perikatan Nasional. Antara PAS dengan Bersatu ni. Bakal duk balah pula dah isu pengurusi kepada Perikatan Nasional. Sampai hari ni, sebulan lebih dah, tak boleh settle-settle. Sampai ada hak cadang, kita tak payahlah ada pengurusi Perikatan Nasional ni. Kita buat baru, pengurusi Majlis Presiden. Nah, di bawah ni tak payah ceritalah, duduk backup, duduk kata, duduk lawan di bawah ni. Antara PAS dengan Bersatu ni. Tak settle lagi, nak jadi kok mana kita pun tak tahu. Tetapi saya habaq, tetapi saya cadang ke hampa untuk meneruskan perbalahan ni sampai bila-bila. Dan sekarang pun kita melihat rakyat telah menilai, pengundi hampa telah menilai, penyokong hampa telah menilai, ahli hampa telah menilai. Dan saya rasa dia tidak akan berhenti di situ, sebab bermula di atas, nak berhentinya susah. Dia akan berhenti dengan perpecahan dan kehilangan sama ada ahli mahu pengundi. Rakyat di luar sana, inilah bentuk yang sebahagiannya rakyat beri kepercayaan kepada hampa hari itu ni. Hari ini kita melihat kepercayaan hampa kepada mereka. Inilah yang mereka buat. Peringkat parti, antara parti pun tak boleh nak selesai. Cuba bayang kalau kita nak lantik Perdana Menteri. Pasal bergaduh ni, sebulan lebih tak boleh settle. Jadi hari ini yang sebenarnya dia telah memberi gambaran sebenar siapa mereka ni dan keupayaan mereka tak mana. Mereka tak boleh, mereka tak mampu, peringkat parti pun tak boleh, apatah lagi nak perintah negara. Jadi hampa, semua golongan tolak mereka ni, jangan beri ruang kepada mereka ni, sebab mereka tidak membina apa-apa kepada negara kita.